Macam dalam mimpi. Seorang remaja berusia 14 tahun dari Nilai Negeri Sembilan telah dinobatkan sebagai pemenang kategori cabutan simpanan konsisten menerusi kempen Sijil Simpanan Premium SSP 2026, anjuran Bank Simpanan Nasional BSN, sekaligus membawa pulang sebuah kereta mewah. Pada satu majlis penyerahan yang diadakan hari ini, Cik Takif Sakuan Cik Mazlan telah menerima kereta BMW 5 Series. Memang sangat-sangat banggalah sebab bagai bulan jatuh ke riba. Macam dalam mimpi. Tidak menjangkakan kemenangan ini. Menurut ayahnya, Cik Mazlan Cik Jaafar, pilihan untuk menyimpan di dalam skim ini sejak anaknya berusia 12 tahun adalah bagi memastikan anak sulungnya itu mempunyai simpanan. Tambahnya, sebagai ibu bapa, dia juga mahu mendidik anak-anaknya tentang kepentingan menyimpan wang dan merancang masa hadapan. Terkedu lah actually. Kita sebab tak pernah jangka kita one of pemenang. Bila didapati tersenarai itu, kita alhamdulillah, itu je yang saya mampu katakan. Sudah pastinya untuk menjadi jutawan lah actually. Tak adalah, kita fokus kepada simpanan anak lah sebenarnya. Kalau sebut BSN ni, dia sinonim dengan cabutan BSN SSP jutawan lah yang saya tahu. Menyifatkan kemenangan ini sebagai satu bonus kepada matlamat utama keluarga mereka dalam memudayakan amalan menabung secara konsisten setiap bulan. Beliau turut berharap agar kejayaan ini dapat menjadi inspirasi kepada lebih ramai ibu bapa untuk memilih skim berkenaan buat anak-anak mereka, sekaligus membuka peluang dalam membentuk sistem simpanan yang selamat dan terjamin demi masa hadapan. Jadi saya hanya boleh menyeru kepada parents dekat luar tu, the main of kita nak menyimpan, kalau menang itu adalah satu bonus. Itu je lah. Saya ucapkan terima kasih kepada BSN kerana hadiah yang di luar jangkaan lah bagi saya. Dan saya mengharapkan BSN terus continue ataupun boleh top up lagi hadiah yang lebih grand lah di masa-masa akan datang untuk menarik penyimpan baru ataupun penyimpan muda lah terutamanya. Terima kasih BSN.